Dah luka. Luka lah guys. Nampak tu berdarah kan. Foam water blow je tu. For now korang Boom. kecil je nak ada air. Alah terlepas. Luka. Gong lah. Alamak, takut lah. Welcome to Nusa Dua. Hi guys. Hello. Welcome back to our channel. Welcome back. Yeah. Guys, you all berkilat muka aku Kan guys. ni semua ialah sunscreen. Sunscreen guys sebab panas. Kan nampak panas tu. Supaya tak kena sunburn. Okay guys, hari ni kita start. Hari ni hari ke-4 ataupun ke-5. Tiga atau empat. 3 ataupun 4. Yes. Hari ni kita orang start lambat sikit. Sekarang dah tengah hari dah. Yes, sebab kita ada kerja sikit kena buat Kena tadi, settlekan kan? kerja sikit. Yep. Macam biasalah guys, vacation juga. Kerja kena kerja juga. Kerja kena jalan. Sebab kerja itulah yang memberi kita duit untuk pergi ke vacation ni guys. Yes. Hari ni kita nak pergi ke mana Mus? Itulah hari ni kita nak pergi ke Nusa Dua. Nusa Dua. Ada apa kat sana? Okey, kita orang akan bawa korang tengok apa ada di sana. Sebelum tu jangan lupa guys. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe and like guys. Dan Kita sekarang orang bawa jalan-jalan kan. Tekan. Tolonglah subscribe. Yes. Thank Okay, you. let's go. Let's go. Okay, good morning guys. Morning. Okay, ni kita punya breakfast untuk hari ke berapa? Hari ketiga ke keempat ke kan? Okay. Kita orang dah order malam tadi guys daripada menu dia. Yang hari semalam tu lain lah sikit. So hari ni kita order lain. Yang lain iaitu gado-gado dengan mi goreng. Yes, sekejap lagi kita orang tunjuk rupa dia. Okay, tapi ya tadi, pagi tadi kita orang tengok ada ni, dia bagi ni. Ni di Awan Villas, dia bagi ni. Tengok swimming pool pun dah start. So kita awal bangun hari ni. Tak tahu ni macam sarung kot kan? Sarung ni. Cantik colour dia kan? Itulah very thoughtful jugalah dia orang. Kan? Jom, cuba kita tengok. Ataupun dia macam boleh jadi kalau nak piknik ke kat beach kan. Weh ada tulis Bali dah. Nice. Terima kasih. Nice. Thank you. Okay, jom kita tengok kita punya makanan breakfast today. Wow. Okay, first kita pergi vegetarian. Vegetarian option dia guys. Option. Dia adalah gado-gado sebenarnya. Tapi dia kata local Indonesian salad lah kan. So gado-gado lah. Dengan peanut sauce ataupun kuah kacang. Yes, and also ada ni apa? Lontong kan. Okay. Menarik juga guys ini. Kan? Gado-gado normal lah. Normal. Kita selalu makan juga. Yang juga ada Mi goreng. Mi goreng Indonesia. Yes. Dia ada ayam ni. Untuk ayam ni hasilnya. Ayam, telur, Lepas tu dia comes together with keropok. cracker. Yes. Sedap ni. Hangat. So every morning dia akan hantar dekat villa lah. Kita order, dia akan Dia hantar akan letak kat dalam ruang tamu. Dalam ruang tamu. Kalau kau tidur pun dia akan letak kat situ. Nanti bila bangun je kau macam nak Macam surprise. Kan dah ada breakfast dah sampai. So dia dah ada buah. Tropical fruit yang Yes. depends on the day lah. Lain-lain, Hari ni- everyday lain-lain hari ni kan dia buah bagi dia. dragon fruit, mango and also apple. Apple lah tu. Apple tu kot rasanya. Lepas tu hari ni dia bagi, I think ni orange juice ni kan? Jus jeruk. Oh, jus jeruk. Yes. Okay tu je. Jom makan. Jom makan. Bismillah. Guys tengok tu semalam tadi hujan lebat gila kat sini malam tadi lah, tapi dah kat tengah malam tu. So kita orang punya jas hujan tu. Jas tu adalah raincoat lah. Baju hujan. Baju hujan tu basah terpaksa jemur. Kan kita orang Dia jemur. nanti busuk guys. Ui, semalam. Dari satu ni Yang kita jemur dekat atas ni. Payung. Buat semalam lebat gila. Lebat gila, tapi sekejap je lah. Kan? Tapi selebat-lebatnya kita cakap, adakah ke banjir ni sebab macam lebat sangat ni? Few moments later. Okay.
this is our ride for today. Yes. No, for the 10 days Entire in Bali. trip, Yes, for the entire trips. This is our ride. Okay, Let's go. jom. Ready? Let's go. Cristiano Ronaldo. Welcome to Nusa Dua. Kita dah masuk area Nusa Dua. Okay guys, tadi kita kena bayar parking. Parking dia RM5,000, RM5,000 only. I mean standard lah parking kat sini. Mostly untuk motor 1,000, 2,000 ataupun RM5,000 kan, sebab itu tempatnya proper sikit, so dia RM5,000. Cantik guys tempat ni. Kan dia memang terjaga lah tempat ni kan. Resort mahal. Kan. So kita kena jalan ke sana lah nanti. Okay guys, let's go to Nusa Dua. Water blow. Waterblow. Yes, kita nak explore lah area sini nak area kan. sini. Selain apa water blow tu ada apa lagi? Kat sini jangan takut guys. Kat sini kau tak ada duit boleh ada ATM kat sini. Ada Kalau ATM kau machine. Saya ATM machine. Tapi tempat ni agak proper sikit lah. The Bay Bali. Jom kita tunjukkan dia punya map dia. The Peninsula and Nusa Dharma Island. Inilah dia guys. Tempat ni very proper guys. Kan? Sebab dia ada banyak ni. Dia ada banyak resort-resort lah. Dia sempat tu ada. Dia tulis kat sini. Ada Grand Hyatt. Grand Hyatt ni. Grand Hyatt kat depan kita orang ni. Ada Melia Bali, Laguna Luxury, Westin, Club Med pun ada kat sini. Inaya, ada Mayodia, Shangri-La, St. Regis. St. Regis. Ada kita dekat sini juga. Let's go. Let's go. Ha guys, kat sini ada warung-warung juga guys. Warung Purnama, adalah kau nak beli air, nak minum-minum. Bolehlah datang kat sini. Lepas tu. Okay. Jom. Kat sini banyak juga orang surfing kan Mus kan? Itulah tadi ramai orang bawa surfboard. Surfboards. Kalau ada peluang, kalau ada masa kita akan surf kat sini. Yes. Sebab aku suka surf guys. Aku boleh lah surf. Tak adalah hebat, tapi bolehlah berdiri. Boleh berdiri Boleh berdiri, itu yang paling penting sekali. Okay guys, inilah dia Nusa Gede Island atau Peninsula Island. Okay, jom situ kot. Terus ke mana ni kita? Ke mana kita? Kita teruslah buat cantik sikit untuk dalam video. Guys, itu siapa guys? Itu siapa? Adakah itu Arjuna dan Nakula? Ya, nampak yang itu macam Arjuna. Yang sebab dia pakai apa nama? Arrow tu. Archery. Arrow, archery, yes. Panah. Ada. Ada gajah putih. Gajah putih.
guys, inilah dia Pulau Gedek, Nusa Gedek. Tu ada orang bermandi-mandi di situ. Tapi tu banyak private beach guys. Hotel ni punya. Hotel yang mahal tu punya private beach. So kalau kita tak nak ada private beach, kita kena pergi dekat tempat yang jauh sikit lah maksudnya. Bukan di tempat dia orang tu. Guys, ni dia. Masa kau boleh pergi kat situ. Banyak orang surfing kat sini sebenarnya. Cantik lah guys, cantik. Wah, ni best. Ni best gila. So kita boleh pergi dekat abang tu kat situ. Dia ada jalan ni. Inilah. There's ada beach guys. Ada private beach di bawah tu. Macam mana nak turun, kau figure out sendiri. Ini tempat catch-up dance guys. Ni ada catch-up dance. Siapa tak pernah tengok catch-up dance, kalau datang Bali kena pergi tengok catch-up dance. Kalau tidak, tak sama guys. Ni lalu mana? Di toilet. Oh, ni restroom. Ni restroom. Cantik restroom dia. Cantik. Oh, ni ada parkir juga khusus tenaga lapangan. Guys, ni ada pura dalam Tegel. Kita tak boleh masuk sampai ke sana lah. Tapi kita boleh tunggu daripada sini je. Sebab dia adalah tapi dia ada beach juga. Serius ni. Kita boleh pergi sampai beach. Kita tak boleh masuk dia punya pagar tu. Oh, ni yang COVID punya signboard. Still ada. Ini tu pura dalam. Pura Bias Tegel. Tugel. Okay guys, aku pantang nampak ada tiba-tiba jalan tikus ni guys. Jadi aku jalan lah kat sini. Yang kita nak pergi. Sebenarnya kita orang tak tahu pun nak pergi mana. Jalan je. Ni kalau air tinggi ni, air ni daripada volcano ni sebenarnya ni. Tengok dia punya apa. Guys, aku dekat depan lah, masuk belakang. Terus tengah mencari jalan ya. Maaflah kalau dengar aku yang masuk ke jalan tempat macam ni. Tapi jalan tu tutup. Tak tahulah ai. Dia tak ada jalan lain. Jalan tu memang tu, maksudnya tak. Ini nak yang kat sini memang tutup. Dia dah tutup jalan. Dia memang tak boleh masuk pun sebenarnya. Sini adalah tak tahu apa. Nanti kita check lah di batu apa. Okey. Tapi kita di sini. Tapi guys, jalan ni tutup macam kat situ. Tapi tak tahulah. Just give it a try. Sebab kita dah duduk sini tadi guys. Kita dah duduk sini. Sorry guys, mana masalah guys. Bukan tutup guys, dia buka je. Tapi dia taruh palang kat sini supaya motor tak masuk kot. Itulah dia sebenarnya guys. Okay, kita di sini.
Di mana, Mus? Di Batu. Nusa Gede Pulau. Nusa Gede. So, mana blow dia? Tak adalah blow dia. Dekat belah sana. Blow dia tu, tu. Macam mana nak pergi situ? Mana boleh? Okay guys, kita tengah menunggu water blow-nya, okay? Tak tahukah bila water blow-nya akan tiba, bilakah dia akan di-blow, kan? Harap-harap kita dapat peluang. Tadi kita dah terlepas sekali dah. Sekali kan. Okay guys, water blow je tak di-blow lagi, okay? Dia belum blow the water. Cuba korang tolong blow kan ni. Saya tak tahulah bila ni nak. Tunggulah Tadi adalah one moment but we miss it. What to do? Kita ada juga vlogger juga lagi seorang tu ada tengah mencari water blow juga. Air agak tenang ya hari ni. Kan? Tapi air yang tenang jangan disangka kira buaya. Mungkin ada buaya air masin, buaya lautan. Kat PD pun ada buaya. Lagi bahaya daripada buaya daratan. Buaya sungai. Okay guys, inilah tempat water blow dia. Yes. Ni. Foam water blow. Foam water blow je So tu. for now korang Foam managing water je lah blow. ada air. Ataupun nanti Mus akan buat edit taruh Tak tahulah boleh grafik. letak kan, nak letak. Tak tahulah letak air. Okay guys, tak apa, kita akan tunggu sikit lagi. Kalau kita laki, kita dapatlah water blow tu, okay? Kalau kita tak laki, kita tengok macam mana. Kita tanpa gambar tanpa ke gambar apa, ke apa ke kan. Tak berkilat-kilat guys muka. Macam orang lokal dah jadi. Nanti kau tengok next few days kita dah tak macam ni dah kot. Okay guys, wait for the blow, okay? Blow! Alah terlepas. Alah terlepas. Yes. Yeay. Lepas ni guys, sebab tadi dah senyap. Lepas tu maksudnya yes. Lewat. Datang. Guys, dah ada dua tempat guys. Satu dekat sana untuk blow dia. Satu lagi tak tahu kat mana. Ni kuat you ni guys. Alah tu nampak tak dia tadi. $2,000 years later. Mus dah kepanasan guys. Tok Mus kat situ. Dia dah kepanasan dah. Aku still okey lagi lah. Tadi ada dapat juga sikit. Sini lah, sini lah terus. Cantik taman-taman dia. Guys, water blue Nusa Dua. Tu. Tak juga you I rasa sebab dia dapat open daripada pukul 6 sampai pukul 9 sampai pukul 6. So maksudnya bukanlah pagi-pagi. Dia just guys, sebenarnya guys, tadi kita lalu kan daripada pura tu. Jadi kita dah lalu a proper way entrance dia. Jadi kita macam tak payah. Kan rasanya macam ada tiket counter tadi.
Tak apalah guys, rezeki lah tu kiranya. Kan. Guys, cakapnya gila ni guys. Kita dekat kereta rendah ni guys, kat batu-batu. Mus masih di situ ya. Guys, kat sini ada ni punya helipad. Lepas tu kaki dia ni dah luka. Aku lah guys. Nampak tu berdarah kan. Dia pergi jalan atas batu-batu tu dan dah kena. Kita nak pergi pulau yang sana. Tu kita nak try pergi pulau tu pula. Okay, let's go. Di Bali. The Bay Bali. Punya beach walk. Yes. So kita nak jalan sebab kita relax. kan mungkin kalau haus ke apa kita pergilah beli air ke apa ke. Tapi kita ada standard juga air guys ni. Kan. Kita ada Air kosong. Kan kalau kita nak beli jus-jus ke. Sebab dia menghadap the beach. Bebek Begil. Oh ni kedai Bebek Begil. Oh so maksudnya kita boleh lepak-lepak sini. Sebab ni kedai ni restoran. Dia Ni. macam kat Sanur jugalah Kan, Oh tapi tak, beach ni landai sikit guys. Nampak Kan? Flat. Macam very relaxing. Ni seafood restaurant. Kan ke? Kebab. Live Keket. seafood Keket. lah. Keket restaurant. Keket. Yeah. Sore. Guys, boleh feeling di sini, nampak ni. So boleh lepak-lepak kat situ. Chill, healing ke. Okay guys. Kita dah nak sampai yang the second island tu. Apa nama dia? Second island lah, something like that lah. Tak tahulah apa nama dia Tak guys. ingat lah nama dia. Tak ingat. Nantilah kita tulis kat bawah tu. Tak ingat lah guys. Aku ni host. Aku siput ke? Siput. Siput. Okay, kita tunjuk apa pulau tu guys. Guys, kita lalu kat ni. Memang ada jalan untuk ke sini guys. Tapi dia tak taruh dia punya ni lah, batu-batu tu. Skor jalan sendiri. Hati-hati sebab licin ni jalan dia. Tebing sekarang. Dia tebing lah ni. Untuk kau lihat tebing dari Nusa Dua Dharma. Pulau Dua Dharma. Pulau Nusa Dharma. Macam itulah kurang lebih. Tu ada abang yang tengah membersihkan tu jalan. Itu masnya tengah bersihin. Bisa video dikit. Video. Guys. Ada orang duduk dekat situ. So boleh lah. Hati-hati. Nampak tu. Cantik guys. Kan? Actually kalau kau lepak-lepak kat sini, minum-minum kopi, kan? Petang-petang, cantik. Itu tadi yang kita pergi tu. Di sana tu. Apa nama dia? Itu yang kita pergi tadi. Peninsula Island. Tegau apa kan? Yang ada blue water blue. Satu lorong-lorong yang kita boleh pergi untuk lihat view dia juga. Ini luas sikit ni kawasan dia. Kan? Dapat orang mancing ni. So banyak snap. Dan kita nampak orang belajar surfing.
pula orang tengah surfing. Oh, tapi jauh juga dia belajar sampai situ. Ombak ini. Kita dah masuk laut dia. Jernih gila air dia. Kau tu boleh nampak tupai, coral. Rasa boleh nampak akar guys kat sini. Ni apa? Dugong. Dugong lah. Alamak, takut dah. Besar betul dugong dia. Tengok guys, tengok kat sini. Nampak sejernih alam. You relax tu, tengok. Jernih gila kan? Jernih gila air dia. Tapi sekarang tengah surut. So sesurut-surutnya Setinggi di sikit daripada Duku Lali je. itu ada tu lah. Apa tu? Bukan tu. Ni landak laut lah. Lalat. Bukan macam starfish ke ikan? Guys, ada starfish ke landak laut tu tak tahulah apa. Nampak tu. Okay. Jom kita balik. Kita orang dah bawa dah baju untuk mandi guys. Tapi sebab macam kalau macam ni, bukan mandi air, ni mandi pasir punya. Guys, ni bukan sungai tau, ni lautan tau guys tau. Bukan ni laut. Macam This is what you get when you come to Bali lah. Sebab dia air dia jernih. Certain beach lah. Ada yang beach yang tak jernih sangat. Tapi ini macam bagus lah. Tak lah, ini dah tak dalam dah. Sekejap je tu dalam dia. Dia sikit je. Nampak air pun semua. Hai guys. Inilah kita tengah bermandi-manda di Nusa Dua. Tengok ni guys. Ni ada tepi beach. Sini sikit, sini sikit. Come on. Ikut. Itu tepi dia. Sekarang dah sunset. Dekat sebelah sana lah. Dekat sebelah kita tak ada sunset. Okay. Hope korang boleh datang ke Nusa Dua sebab beach dia sangatlah bersih dan sangatlah cetek. So boleh lah. Actually ni dah duduk, ni dah sampai dasar ni kan. Duduk bersila. Nampak ni duduk bersila macam ni je. Air dia. Guys, dengar tak? Ni nak sunset dah guys. Tapi sunset di sebelah sana guys. Kita orang masih lagi di sini bermandi-manda Nusa Dua. di Nusa Dua guys. Tengok ni. Air dia tak dalam guys. Guys, kau nak tahu tadi. Hi guys. Yo. That's all for our video. Yes, this is Nusa Dua. Nusa Dua guys. Boleh datang sini guys sebab dia very quiet, very relax. Tak ramai orang. Kan, lepas tu air jernih. dia tak jauh sangat pun dari macam Minyak. Dalam 45 minit satu je boleh datang sini. Lah. Kau naik motor lah. Kau naik kereta mungkin lambat sikit sebab macet. Kan. Okay guys, for that kita orang nak akhirkan video kita orang pada hari ini di sini di dalam air di Nusa Dua. Okay guys, jangan lupa untuk tekan like,
share and subscribe. Harap korang terhibur guys. Dan mesej yang paling penting sekali dalam video kita adalah Don't forget to love, live and enjoy your life. Okay, jom kita masukkan kepala dalam air. Apa jadi guys? Harus Hasil ke pantai disambut hayangan dengan melambai. banyak bebek. Okay guys, kita dah nak sampai. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.